Kalau tak nak kena scam, belajarlah tentang pelaburan. Belajar saham sampai pandai. Saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden MFP, singkatan kepada Malaysian Association of Muslim Finance Professional. Saudara, baru-baru ini saya mendengar dari seorang sahabat saya yang memang saya kenal rapat, bagaimana beliau telah kena scam tentang pelaburan dalam Bitcoin. Sangat menyedihkan, sehingga kan kerugian yang beliau alami mencecah kepada ratusan ribu. Daripada apa yang saya dapati, dan saya rasa pada pandangan saya, ilmu tentang pelaburan bukan sahaja membolehkan kita mengetahui cara-cara selok beruk dan strategi bagaimana untuk menjanakan keuntungan dalam pasaran. Ia juga sangat membantu untuk memagarkan diri kita daripada di scam, daripada ditipu. Kerana banyak perkara-perkara yang kita ajar dalam pasaran saham ini mengajar kita bahawa antara perkara-perkara yang ditawarkan oleh scammer-scammer ini adalah tidak logik. Ini hanya boleh kita fahami apabila kita mengetahui tentang selok-belok pelaburan. Contohnya, jika satu-satu manusia ni yang scammer ni, dia menjanjikan satu keuntungan yang tidak munasabah. Kadang-kadang saya lihat daripada wang bernilai 20,000 boleh naik hingga menjadi 900,000, ini sudah tentu tidak munasabah. Kerana kita tahu dalam pelaburan, the Mark Minervini yang dikatakan sebagai market wizard pun mengambil masa 6 tahun untuk menjana 33,500% keuntungan, dengan purata keuntungan setahun adalah 200 lebih peratus. Sedangkan contoh yang saya sebutkan tadi adalah langsung tidak masuk akal. Jadi seseorang yang tahu tentang perkara-perkara ini dalam pelaburan saham, dia akan mengetahui bahawa itu adalah tentu sekali tidak munasabah. Tidak mungkin sesuatu pelaburan tu ataupun sesuatu skema tu dapat menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi daripada apa yang boleh kita saksikan dalam pasaran saham. Kerana pasaran saham ni dia represents semua company-company, semua syarikat yang berjaya, dan mereka telah present keuntungan mereka itu, dan kita tahu keuntungan bagaimanakah yang boleh dijanakan melalui perniagaan, kan. Walau bagaimana besar pun kejayaan sesuatu syarikat itu, kadar keuntungan yang dijanjikan oleh scammer ni memang tidak masuk akal langsung dan tidak mungkin berlaku. Apabila kita belajar tentang pelaburan, kita sebenarnya kita akan mempelajari tentang strategi dan apakah yang membolehkan kita menjanakan keuntungan, apakah menjadikan kita, apakah perkara-perkara yang kita boleh nilai tentang satu pelaburan itu, hingga memberi keyakinan kepada kita bahawa pelaburan ini adalah satu pelaburan yang berbaloi yang boleh mendatangkan keuntungan. Jadi tetapi dalam kes kebanyakan pada scammer ni, kita sebenarnya diletakkan dalam keadaan yang kita tidak faham apakah yang menyebabkan mengikut janji mereka sesuatu skema itu boleh mendatangkan keuntungan yang tinggi. Apabila kita tidak faham, seseorang yang memiliki ilmu tentang pelaburan, mereka dengan sendirinya agak reluctant untuk melabur dalam perkara-perkara yang mereka tidak faham. Kerana satu perkara yang penting, prinsip penting bagi saya adalah apabila kita nak melabur dalam sesuatu perkara, kita perlulah mempelajari tentang selok-belok. Bagaimanakah untuk menceburi bidang tersebut, apakah strateginya, dan apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita untung, akan menyebabkan pelaburan kita berjaya. Ini adalah prinsip yang amat penting. Layari laman web www.mfp.org.my dan daftarlah kepada kelas pelaburan saham MFP yang juga dikenali sebagai MFP Investors Academy. Sertai akademi kami dan belajar saham sampai pandai.